Purposive sampling perlu juga ke? Jawapannya, ya. Walaupun guna purposive sampling, anda kena kira minimum sample size untuk kajian anda menggunakan G-Power atau kaedah lain yang sesuai. Sebab purposive sampling ni adalah salah satu teknik untuk pemilihan responden. Maksudnya, anda pilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Kira berapa sample size pula untuk tahu berapa minimum responden yang diperlukan untuk kajian anda. Maksudnya, anda nak tahu berapa minimum responden yang diperlukan untuk kajian anda supaya data analisis anda boleh dipercayai. Dalam bahasa mudah, anda nak buat jus apple kepada 5 orang tetamu. Jadi, anda pergi ke pasar untuk cari buah apple. Buah apple yang anda pilih mesti ada kriteria seperti warna merah dan saiznya besar segenggam tangan. So, itu adalah purposive sampling. Berapa biji apple yang nak kena beli? 1 ke? 2 ke? Untuk 5 orang minum ni. Jadi, kat sini kena buat pengiraan minimum sample size supaya anda tahu berapa buah apple yang anda perlukan untuk siapkan jus apple tadi. Komen dapat kalau anda faham tentang sample size dan purposive sampling ni.